Tidak ada dalam kontrak, tak ada dalam akad, tak ada masalah. Dia tak ada perjanjian, yang jadi riba macam mana riba? Pinjam 5 boleh, tapi nanti nak kenuri lembu diskon 500. Abang siap-siap, yang tu riba. Faham tak? Faham tak faham? Sebab ada perjanjian. Bila ada perjanjian, riba. Kalau tak ada perjanjian, tak apa. Lebih kurang, kenapa bagi diskaun 500 kat saya? Sebab begitu saya bagi pinjam 5,000, dia tak ambil riba. Sebenarnya dia balas balik, tapi tak ada lah perjanjian. Kalau ada dalam perjanjian, riba. Juga riba, aku bagi pinjam duit ke orang, aku tak ambil riba. Riba ni haram. Dosa besar. Tapi macam anda tahu lah, kalau bagi pinjam 5, bayar 5, pakai tak ada apa. Jadi kalau hang nak duit aku, macam tu lah. Tapi riba tu haram tau. Faham tak? Maka dengan keadaan macam tu, setujulah bayar lebih. Itu riba. Sebab tanpa bayar lebih, orang tu tak setuju. Clear tak? Riba ni dia dosa besar. Dosa besar. Kita ni kadang-kadang, maaf cakap lah, puasa rajin, riba pun rajin. Riba macam beli TV. Beli TV, harga RM2,500, bayar RM3,000. Riba dah. Sebab apa? Hutang bukan hutang dengan kedai TV. Hutang dengan bank, dengan kredit. Hutang RM2,500, bayar RM3,500, itu riba. Tapi, katalah, Ghafur ni orang duit banyak. Katalah duit banyak. Semua orang tahu dah Ghafur ni duit banyak. Okey, kita pergi abang ada Ghafur. Tak mau menega. Menega apa? Menega TV. Dia beli TV banyak-banyak. Dia jual harga RM3,000. Dia habang, kalau beli tunai RM2,500. Beli hutang RM3,000. Nak mana satu abang? Jiran-jiran setuju RM3,000. Hutang RM3,000, tak riba. Itu nama dia murabahah. Jual beli, sebut harga hutang, sebut harga tunai. Abang siap-siap. Dan saya pernah buat benda tu. Bukan buat maksud jadi token lah. Balik Mesir tahun 2000, anak dah 2 orang. Jadi basuh beli ayam teruk, tak nak basuh baju. Teruk lah.